Hari ni kita nak buat kuih sarang semut. Dia punya texture dough jadi macam tu sebab dia diparut. Lepas tu dimasukkan dalam oven. Dan ditaburkan dengan coklat rice. Nampaklah kuning tu macam sarang semut, yang coklat tu macam semut tu sendiri. Kuih ni sedap je sebab dia cair je kat mulut. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita lembutkan butter ni dalam suhu bilik. Lepas tu kita campurkan dengan gula. Kita lembutkan 250 gram salted butter dekat luar. Bila dia dah lembut, kita masukkan dalam mangkuk. Kemudian korang masukkan 3/4 cawan gula caster ataupun gula kisar. Kita gaulkan butter dengan gula tadi. Kemudian kita boleh masukkan dalam 1 kuning telur saja, sedikit pewarna kuning telur. Dan korang masukkan dalam 1 penutup kecil esen vanila. Sambung gaulkan kita punya bahan-bahan tadi sampailah dia sekata semua. Sebelum korang masukkan 1/2 cawan tepung jagung dalam 1 cawan tepung custard. Lepas tu kita gaulkan dulu butter dengan tepung tadi sebelum kita masukkan lagi 1/2 cawan tepung gandum. Kemudian korang sambung ulikan semua bahan-bahan tadi sampailah dia punya dough tu tak melekat dekat jari, lebih kurang macam ni. Dan kita nak bahagikan kita punya dough sekejap. Bagi dia kecil-kecil sikit supaya kita senang parut nanti. Kemudian korang ambil pemarut dan kita parut kita punya dough tadi. Korang parutkan jadi satu hala supaya dough dia panjang sikit nanti. Kemudian korang boleh masukkan dekat dalam kita punya paper cup. Last sekali korang boleh taburkan dengan coklat rice. Nampak bentuk macam sarang semut dengan semut tu. Korang rehatkan kuih selama 15 minit supaya dia kering sikit. Sebelum korang bakar dalam oven 160 darjah Celsius selama 15 minit api atas bawah. Nak bakar dalam air fryer pun boleh. Susun kuih kita ni. Lepas tu korang bakar dalam air fryer 160 darjah Celsius selama 10 minit sahaja. Kemudian siaplah kita punya kuih sarang semut. Cair je kat mulut kalau makan nanti. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.